Gua tempurung. Oh. Masuk gate dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuk lah. Dalam ni sejuk. Tengok. Sejuk. Kena on lampu ke? High beam. Masuk gua tempurung. Ini lampu off dulu. Nampak, tak nampak. Kita tengok. Wah. Okay, so selamat datanglah ke Gua Tempurung. Okay, untuk hari ni kita akan pergi ke Short River Adventure. Maksudnya tour 3 lah. Okay, tour 3 ni lebih kurang jarak dia 1.6 ke 2 kilo. Kita akan bermasa lebih kurang 2 jam. Tapi depend kepada pace group lah. Kalau laju, mungkin akan kurang daripada 2 jam. Kalau kita lambat, mungkin lebih daripada 2 jam. Tapi jangan risaulah, tak ada masalah pun. Kita bukannya rushing. Asalkan kita keluar 4.30, sebelum 4.30 saja. Sebelum 4.30 dia orang dah nak tutup lah. Tapi pesan awal-awal yang paling memudahkan dalam Gua Tempurung ni adalah tangga lah. So yang pertama tadi korang dah boleh nampak yang atas tu. Tapi ini mukadimah baru korang rasa nanti mukadimah macam mana. Tapi kalau korang rasa tak larat, jangan risau. Tak perlu pun lari ikut pace korang orang lain. Ikut pace kita je. Kalau kita rasa penat sangat, berhenti kejap. Jangan risau, kita dekat sini untuk drive tour kita ada 5 platform. So setiap platform kita akan berhenti untuk bercerita lah pasal Gua Tempurung, pasal batu dan juga pasal sejarah. Okay, yang belakang bapak naik tangga. Bismillah. ini training jogging boleh berani ni. Oh, nak naik atas tu. Boleh tahan. Tangga dia boleh tahan. Boleh tahan guys. Tangga dia. Ada. Kita nampak wujud lampu. Macam tak ada je. Malam ke? Sebenarnya tak ada pun. Malam ah. Tak ada pun. Tak ada. Okay, kenapa tak ada? Sebenarnya kelawar kat sini dia datang hanya 3 bulan dalam setahun. Dia akan datang daripada bulan 3, 4 dan 5. Okay, untuk apa dia datang hanya 3 bulan dalam setahun? Bertelur. Kelawar ni bertelur ke bukan tak? Apa bertelur? Nanti kalau dia bertelur, telur tu jatuh bawah. Mesti pecah lah. Okay, kelawar ni dia datang sini untuk mengawal sahaja. Okay, kalau korang nak tengok, korang kena datang awal tahun, bulan 3 atau bulan 4. Dekat sini penuh dengan kawalan kelawar dan juga dekat platform ni penuh dengan najis-najis kelawar lah. Okay, korang tengok yang belakang ni. Yang hitam tu semua najis-najis kelawar. Tapi ini pun dah lebih banyak lah, dah dibawa keluar lah untuk dibuat baju. Sambung lagi. Boleh ke? Boleh. Boleh ke? Boleh kot. Jom. Ada lebih kurang 1000 anak tangga. 1000 anak tangga man. Nampak macam kuat. Yang hidup. Okey, macam batu kekal. Nampak tak dinding yang ada lampu ni? Okey, yang ini adalah batu kekal. Bermaksud batu ini takkan ada perubahan selagi tak ada hakikat ataupun apa-apa orang kata pelanggaran. Okey, maksud dia takkan hidup lah. Okey, kalau macam yang ini dengan yang ini belakang saya ni. Okey, yang ini adalah batu hidup. Dia boleh membesar sampai
sampai bila-bila selagi ada air yang menitik. Okey. Nampak tak yang daripada bawah ni ke atas ni kan? Yang ini kita akan panggil dia staramat. Yang daripada atas ni kan? Ke bawah kita akan panggil dia staratat. Okey, tapi bila dia dah bergabung macam ni, kita akan panggil dia kolom ataupun pillar. Ataupun dalam bahasa Melayu dia tiang lah. Okey, yang ini umur dia mungkin anggaran dia ratusan tahun dah. Okey, boleh teka tak dalam setahun berapa panjang dia boleh membesar? 1 mm. 1 mm. Lagi 1 meter. Apa? 1 cm. 0.5 mm. 1 milimeter. Lagi 1 cm. Yang paling banyak 1 meter kan? 1 meter. Panjang sangat bang. Siapa tak pernah guna pembaris tu? Gambar abang ni yang paling tepat. 0.3 hingga 0.5 mm setahun. Tapi itu hanya anggaran sebab dia tak boleh buat calculation tepat. Sebab apa? Okey, air ni datang daripada air hujan lah. So let's say kalau tak ada air hujan, tak ada hujan langsung 2 hingga 3 tahun, bermaksud batu ni boleh membesar tak? Boleh besar lah. Kalau batu ni air, boleh besar juga? Tak boleh. Sebab tu macam saya panggil batu kekal. Oh, dia kalau yang ni kalau kena air bawah dia tu. Kena air apa tu? Air yang Kena air dia. Okey, yang pengaliran tu melalui tostul lah. Tostul lah maksudnya. Nama dia tostul. Okey. Ini nampak? Ini salah satunya tostul. Tapi dekat sini lebih berbeza kalau dia berwarna keemasan. Sepatutnya kalau dia macam ni je. Tetapi dekat sini berwarna keemasan sebab dia membawa lapisan tanah sekali dan kering sekali. Sebab itulah dia boleh berwarna keemasan. Okey. Macam korang datang minggu ni kan, musim hujan, korang boleh nampak lah air yang mengalir. Tapi kalau waktu musim panas, korang akan nampak ni je. Nampak tak batu ni macam ni? Okay, ini adalah salah satu mineral dipanggil mica. Okay, mica ni apa boleh buat? Silika lain. Mica lain. Silika yes, boleh buat kaca. Kalau mica, kalau tak salah saya kan, mica dia ada terbagi pada 3 tak, tapi tak lah. Dia boleh buat produk kecantikan, dia boleh buat penebat, dia boleh buat apa lagi? Oh, simen. Boleh buat ya. Ada air di sini. Ini nah. Sedap agak. Cuba tengok dulu. Okey, dia ada 2 different kalau boleh tengok. Yang ini boleh dijadikan batu kekal. Okey, nampak tak aliran ni? Selagi ada titisan, dia boleh membesar. Nampak dia air tak? Mungkin sekarang ni lah sebab panas sikit kan. Dia tak gerak. So nanti yang kalau tu hujan, tu akan gerak. Okey, so sekarang ni kita berada di platform yang last sekali dekat dry tour lah. Platform nombor 5 ni diberi nama top 2. Bermaksud kita berada di tempat yang paling tinggi yang dibenarkan masuk. Lebih kurang 125 meter daripada atas ni sampailah ke bawah sana. 125 meter. Tinggi ke? Maksudnya tinggi lah. Okay, kalau kita nampak daripada, tengok daripada macam ni kan, tak rasa tinggi. Tapi bila kita dah dekat bawah, kita akan nampak tinggi. Okay, dekat sini, kat depan saya ni. Nampak tak batu ni? Ini adalah stalagmat yang paling besar ataupun yang paling tinggi dekat Gua Tempurung. Umur dia ni 1 juta ataupun lebih. Okay,
So macam korang boleh tahu kan, korang dah faham. Sebab apa yang bawah membesar adalah sebab titipan ni terlampau laju lah. So dekat sini masih ada air yang menitik. Dia mengalir, nampak tak? Yang sebelah sini dia masih basah. Tapi yang sebelah sini dia kering lah. Mungkin yang paling cepat membesar adalah sebelah sini. Dia sampai ke atas. Okay, yang sini mungkin dia akan lambat lah. Okay. Alright. Oh, dari atas. Memang gelap. Dia lagi. Licin guys. Di posko selesai kan ni. Di posko Okay, tak perlulah risau. Kita bukannya terus ke bawah. Kita akan ada step-step lah. Yang pertama kita akan turun ke sini. Yang kedua kita akan pergi ke sini. Dan yang ketiga kita akan pergi ke lubang yang tengah. Barulah ke bawah sana. Bukan lubang sana, lubang sini. Barulah turun ke sini. Okay. Itu sliding. So untuk sliding ni kita ada rule yang korang kena follow. Korang memang 100% kena ikut. Kalau korang tak ikut, memang kena boom ke bawah terus. Okay. Tengok betul-betul Okay, yang pertama sekali, pastikan kaki rapat dan lurus macam ni dan keraskan. Okay, sebab apa saya kata keraskan? Sebab dekat bawah nanti antara kawan-kawan ataupun orang lain akan tolong support tapak kaki. Bila korang tak keraskan, dia akan jadi macam ni. Okay, apa yang jatuh dulu? Kepala ataupun badan. Antara dua-dua lah. Kalau dia jatuh punggung dulu pun sakit juga, kepala pun sakit juga. Kalau boleh, keraskan kaki. Bila orang lain stop, tahan, dia akan stop macam ni. Okey, yang kedua, jangan buka kaki Bila kawan dekat bawah nak tahan jangan buka kaki. Nanti takut dia orang tak tahu mana satu yang nak tangkap, kaki kiri ke kaki kanan. Last sekali saya selapan dekat muka. Sakitlah. Kaki dia sakit, dia sakit. Okey, yang ketiga, pastikan tangan rapat dengan badan macam ni sebagai fungsi berat. Maksud kalau kita nak slow, tahan. tekan, tahan, biarlah slow pun, asalkan kita tahan. Jangan sesekali macam ni. Ini bermaksud surrender. Kalau surrender yang bawah akan kena gerak. Orang akan langgar yang bawah sekali. So pastikan sentiasa tahan dengan tangan. Boleh? Okay. So saya akan pilih dulu. Kita tengok siapa yang ke depan dulu. Boleh? Time yang berpotensi. Berpotensi yang boleh sikit. Okay. Terima kasih. Abang-abang yang tiga
Angkat boleh angkat. Itu naik balik. Tunggu bagus je. Tangan tu berat tu. Oi laju. Maksud dia lagi-lagi lah. Maksud dia kena tekan lagi. Okey abang. Hei, meludah itu. Oh, baik. Okey abang ke sini. Masuk dari sini. Sarung tangan tak boleh. Sarung tangan lagi sikit. Okey. Okey, so kerja abang ni senang. Saya akan bantu macam mana saya nak turun daripada sini ke sini. So, abang last kali akan turun. Abang akan pundak orang lain macam mana cara tu. So, abang kena beritahu orang yang atas. Okey, okey dah. Kita buat apa yang kena buat. Boleh? Ya, abang akan setirkan sini apa yang last kali. Habis. Jangan buka kaki. Okey, boleh lah. Saya boleh. Bismillah. Banyak tolongan tadi. Oh, okey. Baik. Tak dalam tak kapan. No. So dekat sini ada rule juga kita kena ikut. Yang pertama sekali duduk sebawah yang mungkin macam ni. Dan kaki ke sini. Okey, sebelum turun tangan kiri ke bawah, tangan kanan dekat atas sini. Okey, tangan kanan ni jangan buat macam ni. Sebab kita takut dislocate. Cari mana posisi yang sesuai. Ikut je. Okey, turun. Tinggi tak? Oi rendah. Okey, so korang boleh ikut ya. Okey. Kami mesti merangkak. Bismillah.
Alright guys, sampai sini saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk menonton. Kita jumpa lain kali. Bye bye. Sign off.